Hai geng, nak start bermain pickleball? Ini 3 nasihat kepada anda yang FOMO dan tak nak tertinggal join kawan-kawan semua bermain pickleball. Nombor 1, jangan terus belanja beli paddle, pinjam dulu atau sewa dekat court. Try main dan biasakan diri dulu dengan sukan ini. Kalau dah rasa okey, baru beli kalau boleh second hand atau paddle budget dulu. Takut hangat-hangat tai ayam ya. Nombor 2, cuba join community atau geng yang bermain secara regular. Anda boleh belajar dan melihat cara bermain pelbagai tahap pemain pickleball. Geng yang baik akan mengajar anda semua aspek sukan ini. Nombor 3, awal-awal ni main jangan untuk menang. Bermain untuk belajar. Belajar untuk memukul bola dengan betul, fahami teknik dan taktik permainan dulu ya. Jangan duk berangan nak jadi champion kalau asas tak betul. Jom pickleball geng. Baby Macha out. The Gang.